Kali pertama ke datang gudang Posijan? Ya. Kali pertama? Ya. Pertama kali. Terusul Ji? Tak sengaja jalan-jalan, anak ni cakap, "Mak, jom lah kita pergi." "Ya ke?" "Ya," terus. Teruslah kemari. Puncanya macam mana tahu gudang Posijan ni Acik? Puncanya tahu dah lama, tapinya memang rezeki bos awak lah. Alhamdulillah. Anak yang kuat nak bawa kemari. Alhamdulillah. Dari rumah? Abang namanya siapa ni? Ha? Abang beradanya namanya siapa? Panggil Arif je. Arif. Acik Berapa ni pula? Abang Arif? Mak 39. 39. Muda lagi bos. Acik pula namanya siapa Acik? Nenek Leha. Nenek Leha. Nenek panggil Acik ni. Cik-cik. Muda lagi. Acik, macam mana perasaan Acik bila sampai kat gudang Posijan ni Acik? Ui, tak sangkalah. Besarnya, auzubillah. Tapi alhamdulillah. Macam kita bangsa kita sendiri kan. Tak pandai nak cakap sebenarnya. Tak apa Acik. Layanan diorang okey aja. Macam anak sendiri lah. Saya dan Vijay okey tak Acik layan Syukur. Acik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira penjelasan, penerangan jelas ke tak jelas Acik? Jelas, alhamdulillah. Tengok kan tadi yang bercakap ni, tengok yang membaca baik semula kan. Okey, alhamdulillah. Vijay nak tanya apa Vijay kat Big Boss ke? Abang. So mak kata dah lama nak datang. Ni alhamdulillah first time datang. Bagaimana apa perasaan abang sebab first time bawa mak? Alhamdulillah. First time ni bawa mak biasa lalu je daripada tempat yang lama dekat dengan sana. Ada dekat aku jadi dekat. So Dekat Pesulu ke Acik? mak lah dia minat kursi yang jenis kayu-kayu. Jadi dia macam senang urus, senang jaga. Jadi satu kali dah kebetulan lalu sini singgah terus. Ingat terus. Terbabas juga tadi. Kita pusing balik. Alhamdulillah. Terus pusing-pusing. Acik, perasaan Acik dah dapat kursi baru untuk raya ni Acik. Sukalah. Jangan malah ni kita mimpi yang ada-ada ni ha. Mimpi lagi. Mimpi lagi. Ada orang tua. Ya. So Acik pun ada member card. Ada member kan? Mimpi anak lah nyambung-nyambung. Kita ni apalah ada. Acik, sebagai orang muda macam kita orang ni, Acik ada tak nasihat yang boleh kami ingat selalu? Lagi-lagi kami yang muda ni. Kehidupan ke, kewangan ke. Jaga kesihatan nombor satu yang tua ni. Atau yang, dengan yang muda-muda sekali. Lepas tu ingat. Alah, cakap apa nanti nak menangis. Tak apa. Ingatlah untuk keluarga. Untuk hari tua juga kan. Bekal-bekal untuk baliknya kita esok. Kenapa? Nak nangis kena. Tahu Acik. Alhamdulillah. Acik rasa ada kekurangan tak dekat gudang Posijan yang perlu Rasa kami tak perbaiki? adalah. Tak ada. InsyaAllah ni pun dah cukup. Ya, Rek. Ya, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu tengok dekat TikTok ni kan. Ni, Sekali bahas sekali. Dah jumpa dah orangnya. Acik kenapa Acik nak nangis? Nak Saya nangis. nangis. Itulah gembeng dia memang gembeng ni. Acik rasa sedih ke, rasa terharu ke, Tidak, rasa terharu gembira pula, ke? terharu. Oh, Tapi kalau gembeng ni memang gembeng selalu Lagi pakcik dah tak ada. Dah setahun yang lepas. Tinggal dengan rumah dengan siapa Acik? Dengan anak ni. Oh, ada teman. Ada teman. Alhamdulillah. Apa pun Acik, saya ucapkan terima kasih Acik datang kat gudang Posijan. Sama. Andai kata ada yang kurang daripada dari segi layanan kami minta maaf ya Acik. Ya. Lebih Sama-sama. kurang Acik pun halal. sama juga gurau-gurau macam gini dah. Alhamdulillah. Tapi sebelum balik tu Acik, nak tanya Acik ni. Acik dari mana dengan Big Boss ni Acik? Kita tadi dari mana, Rip? Kita tengok dari rumah pergi ke kebun cakap dengan Arif. Kita tengok ada orang nak buat jambatan laluan kebun tu. Pergilah Rip cakap tu. Jadi kebetulan jom mak kita pergi. Lepas tu tak ke mana.
mak cuma nak cakap nak pergi rumah atau usung kau cakap tu nak bayar duit. Apa tu ni? Cukai tanah. Cukai tanah. Alah, kita sikit-sikit pun kongsi sama-sama bayar kan. Kena settlekan juga mak selagi tak itu tak senang hati mak cakap tu. Tu yang terus kata Arif, mak jom kita pergi sini. Ya ke tak nyusahkan ke? Kata Arif, taklah cakap gitu. Jom kita pergi. Betul. Betul. Demi ibunya. Best. Cemburu kita orang. Tersenyum makcik. So ni yang last-last ni kita nak semangat sikit untuk Jerit Soul. Boleh Haji dengan abang brother? Boleh? InsyaAllah boleh. Vijay tanya Big Boss dari mana? Kita Big Boss, nak- daripada mana? Batu Pahat. Betul? Betul, Batu Pahat. Batu Pahat. Telah Telah di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah Big Boss.